Okay guys, hari ni saya ada sebuah rumah semi-D Ni semi-D di Bandar Baru Setia Awan Perdana untuk dijual. Yang spesialnya rumah ni hanya RM190,000 sahaja. Anda boleh memiliki sebuah rumah berkembar semi-D. Jom kita review. Okey, rumah ni berstatus freehold freehold Malay Reserve. Ruang parking yang luas. Ada tanah di tepi 10 kaki tanah di tepi sampai belakang. Okey, rumah ini mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Rumah ini owner tak pernah masuk duduk lagi. Memang macam rumah baru. Okey, jom kita masuk. Ini ruang tamu rumah ini. Ruang tamu dan ruang makan. Sekalilah kita ada satu sliding door untuk keluar. Ini bilik tidur pertama. Bilik tidur utama. Master bedroom lah. Siap ada toilet lagi di situ. Ini toilet, bilik tidur utama. Ini bilik tidur yang kedua. Ini toilet di belakang lah. Ini ruangan dapur rumah ni. Memang besar, luas dan selesa. Harga murah, itu yang penting. Ini bilik tidur yang ketiga. Memang besar dan luas, selesa. Untuk rumah semi-D. Okey, ini di ruangan belakang lah. Kita boleh keluar dari sini. Ini semi-D cluster, bermakna dapur dengan dapur bercantum lah. Ini tangki tahan air hujan. Air hujan datang, boleh guna untuk siram pokok-pokok di sini. Okey, kepada anda yang berminat dengan semi-D cluster setingkat di Bandar Baru Setia Awan Perdana ni, boleh hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Ini yang paling murah sekali, RM190,000 sahaja untuk sebuah rumah semi-D di Setia Awan. Okey, bye.